And wallah, dia akan crop out orang tu. Di depan korang ada the Oppo Reno 15 dan hari ni kita bukan nak borak spek tapi feature yang aku sangat gemar dekat phone ni. So normally kalau korang nak edit gambar ataupun nak collage, you guys akan pakai platform tersendiri punya editor. Sebagai contoh, Instagram ada dia punya sendiri. But dengan the Oppo Reno 15, korang tak perlu risau sebab dia ada photo editor dan collage yang bagi aku agak hebat. So jom aku demo kat korang. So ni ada beberapa gambar yang kita boleh pakai. And aku guna satu example lah. So kita ambil gambar Miza ni. Mana gambar dia Jun? Kau tak? Kita bising kat aku. Kita ambil dua gambar lah. Once kau pilih dua gambar, kalau kau tengok bawah ni ada option collage. And tekanlah collage tu. And dia ada option untuk static atau motion. Tapi untuk mudahkan video ni, kita pakai static collage. And once kau dah masuk static collage ni, korang boleh lah adjust. Contoh, aku nak gambar Miza ni kat bawah. Aku just drag and dia jadi kat bawah. Dan photo editor ni ada something yang a bit special. So basically gambar orang kan, kau just tekan lama-lama and then dia ada option pop out. Kau tekan pop out and wallah, dia akan crop out orang tu. Dan possibility dia sangat tinggi depends pada creativity seseorang. So ni lagi satu aku nak payung korang, Apple, kita punya co-host lagi satu, dia pun ada buat juga. Memang bagi aku lawa lah. Dia memang punya possibility tu sangat tinggi, tapi dia depends on korang macam mana korang nak pakai. Itu saja untuk sementara waktu ni aku boleh share dengan korang pasal phone ni. Tapi kalau korang nak tahu lebih mendalam, jangan lupa untuk follow supaya korang dapat tahu spesifikasi phone ni tak lama lagi. Kita jumpa di video seterusnya. Ciao.